Inilah jalan ke Silau-Silau, iaitu kaki Gunung Kinabalu. Jalan yang agak curam. Berapa darjah ni? 70 darjah. Iyalah, lebih kurang. Mempening. Mentang jalannya begini mempening. Sekiranya anda ingin naik ke Gunung Kinabalu, inilah laluan utama yang anda perlu lalui. Darjah tersisih berapa darjah? Sini ya. 15. Ya, jalan agak sempit. Kita akan keluar. Wah, lihat di sana air terjun. Air terjun itu, curam, ting. Keadaan di sini amat sejuk, agak-agak mencicah sehingga berapa ratus Celsius? Negatif. 15. 15 ataupun 14 darjah Celsius. Di mana? Mempening. Diam. Di ini kita punya peta Kinabalu Park, Kompleks Map Nature Trails. So sekarang kita di mana ya? Mempening. Di sini. Mempening Trails. Okey, kita ini ada laluan di sini, reception office, tempat kita membayar, kemudian hanya RM3. Kemudian kita lalui ini sampailah ke power station, iaitu mana tadi? Silau-Silau. Ini ada laluan-laluan untuk kita menuju ke kaki Gunung Kinabalu. Sekiranya anda ingin naik Gunung Kinabalu, ini laluan tadi itulah yang kita akan lalui untuk sampai ke puncak Gunung Kinabalu. Lihat di sana, dengan mata kasar, kita nampak air terjun, air daripada Gunung Kinabalu. Keadaan yang amat sejuk. Jadi kalau anda ingin merasakan kehebatan di sini, datanglah ke Ranau National Park. Taman apa? Taman Negara National Park. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.